Hello, Assalamualaikum. Hari ni Kak Nok nak cerita sikit pasal apa itu spread harga. Kalau korang nak tahu, kalau korang ni jenis simpan emas untuk pelaburan, nak simpan dalam jangka masa pendek ataupun sederhana, so anda perlu dengar apa itu spread harga. Okey, sebenarnya secara mudahnya spread harga ni adalah bermaksud beza harga jual berbanding harga beli. Apa itu harga jual? Harga jual ni merupakan harga yang kita beli emas tu. Dalam kalau public gold punya, kita panggil PG sell. Kalau you tengok dekat aplikasi ataupun dekat public gold punya web, dia akan tulis PG sell, PG buy. Apa itu pula harga beli? Harga beli pula ialah harga yang penjual tu beli daripada kita. Penjual emas beli daripada kita. Okey. Sebenarnya untuk spread harga ni dah ada dua kaedah. Pertama, beza jualan dan beza belian dalam gram. So, mean harga jualan berbanding harga belian per gram. Senang cerita. Kaedah kedua, beza dalam bentuk peratus. Setakat ni faham? Bagus. Okey, sebab Kak Nok ni dealer public gold, so Kak Nok nak cerita pasal nak akan gunakan harga public gold lah. Harga public gold sebenar dengan menggunakan harga pada hari ni berapa bulan? 8 Mei 2025. Okey? Masih bersama Kak Nok? Masih. Okey, sekarang ni Kak Nok akan bagi contoh untuk 10 gram. Okey? Okey, sekarang ni korang dah tahu apa itu harga beli, harga jual, apa itu harga beli, kalau tengok dekat public gold tu tiba-tiba ada PG sell, PG buy. Dah tahu dah yang mana satu harga beli dan mana satu harga jualan. Okey. Kaedah kita pergi pada kaedah pertama. Okey, spread dalam RM Contoh saya bagi kat sini contoh untuk 10 gram gold bar. Hari ni 8 Mei 2025. Harga untuk public gold punya 10 gram gold bar RM55,048. Okey. Bermaksud harga jualan gold bar 10 gram ni adalah RM5,048. Maka jualan untuk 1 gram daripada 10 gram ni ialah 5048 bahagi dengan 10. So, kita boleh dapat dalam RM504.80. Setakat ni faham? Bagus. Okey. PG kita tengok pula. PG buy dia. PG buy pula bermaksud harga belian gold bar 10 gram adalah berapa? RM4,594 Malaysia. Okay, so means kita tahu kat sini harga bila kita nak jual 10 gram balik kepada public gold, dia akan tawarkan harga ni lah, RM4,594. Okay, maka harga belian untuk 1 gram gold bar 10 gram ni adalah RM459.40. Okey. Oleh itu, spread harga untuk 1 gram dalam RM ialah RM45.40. Macam mana dapat? 504.80 tadi kita tolak dengan RM459.40. So, dia dapatlah RM45.40. So, kita boleh tahu beza untuk 10 gram ni, beza spread harga untuk 10 gram ni adalah RM454. Faham? Itu kaedah pertama. Kaedah kedua, kita gunakan kaedah dalam peratus. Formula dia, ingat formula dia, harga jualan tolak
harga belian, harga jualan ni harga yang kita beli, tolak dengan harga yang kita jual dekat Public Gold, bahagi pula dengan harga kita beli. Okey, darab 100. So, kalau ikutkan pada contoh 10 gram gold bar ni, kita akan dapat dalam lebih kurang 8.9 something. So, senang cerita 9% lah dia punya spread harga 10 gram. Okey? Setakat ni faham? Okey, kalau dah faham, sebenarnya Kak Not ni nak bocorkan rahsia sikit Okey, dengar tau. Ni dengar bagi orang yang simpan emas ni dalam jangka masa pendek ataupun sederhana. Sebab info mengenai spread harga emas ni sangat penting kalau korang nak dapat keuntungan dalam masa ni lah. Sebab biasanya simpanan emas ni merupakan simpanan jangka masa panjang. Sebab kita pasti emas akan naik, makin lama tahun tu makin tinggilah emas dia. Betul? Okey, so Kak Not nak bocorkan rahsia Okey. Cara nak mudahkan ataupun cara nak murahkan ataupun cara kita nak rendahkan spread harga ni, kita perlu beli emas yang besar. Emas gram yang berat. Dia biasanya dalam 50 gram ke atas. Harga dia rendah lah. Okay. So, satu lagi. Macam mana kita nak beli gram yang berat? Gram berat tu dalam mahal. Betul tak? Tadi dengan 10 gram tadi berapa harga dia? Harga 10 gram saja dah RM5,048. Boleh ke nak keluarkan RM5,048 tu untuk dapatkan seketul 1 gram? Ada setengah, Kak Not tahu, ada setengah yang boleh, ada setengah yang tak boleh. Tengok pada kewangan lah kan. Tapi bagi marhain macam Kak Not ni juga, Kak Not pun marhain juga. So bagi marhain ni, kita kumpul je dekat gap tu. Kumpul banyak. Nampak je nilai gram dalam akaun emas kita tu dah meningkat, dah sampai 50 gram ke 80 gram ke. Barulah kita keluarkan. Sekali keluar 50 gram. Withdraw dalam physical gold. 50 gram dia punya spread harga dalam 7%, 6% macam tu. Okey. Itu satu. Okey. Satu lagi Kak nak speedity. Speedity ni kita bongkarkan lah. Kita tahu semakin tinggi gram tu, semakin rendah spread harga dia. Itu perlu ingat dekat otak bagi orang yang nak buat emas ni jangka masa pendek ataupun sederhana. So, apa yang harus korang buat? Okey, pertama, masa kita beli emas tu, kita perlu tahu kita perlu catat harga emas tu, harga kita beli emas tu pada masa tersebut. Lepas tu kita terus tengok harga contoh beli dengan Public Gold lah. Harga Public Gold tawarkan masa kita nak jual balik ke Public Gold. Daripada situ kita dah tahu dah spread harga untuk seketul emas tu berapa. So kita letak tepi dia punya information tu. Bila information nak kena pakai? Bila bila ada maklumat, bila harga viral dah naik 10% dan makin emas makin naik. Jangan tengok naik tu je, tengok harga dia. Kira sama ada kenaikan harga daripada korang beli pada masa korang beli tu dengan harga yang naik tu berapa persen. So bila dah nampak dalam cantik dalam 20% ke atas, cantik lah kalau nak jual. Tapi kalau macam tak sabar 10%, 15% tu boleh lah. So 10 dah tengok dah kenaikan harga dah sampai 10%, 15% ataupun 20%. Terus tengok harga PG buy. So daripada situ korang boleh buat perbandingan. Sama ada keuntungan yang korang nak masa beli awal dulu tu lebih atau sama tak dengan keuntungan yang dapat masa harga kenaikan harga ni. Dah? Dapat sesuatu?
Okey, itu je Kak nak kongsi. Bye. Jangan lupa tau, kalau nak kumpul emas, nak nak simpan emas untuk anak-anak, untuk diri sendiri, boleh join Kak Not. Okey? Macam mana nak join? Boleh pergi ke site link, klik kat situ. Kat situ ada pendaftaran percuma. Okey? Bagus? Okey, itulah setakat ni. Bye. Assalamualaikum.